Sebab itulah saya kata awak belagak. Awak langsung tak tahu kemampuan musuh. Aurora Wings! Guardian Wings! Episod 4. Gelanggang yang istimewa. Mika, awak ni perempuan ke? Mika, penyamaran awak dah terbongkar. Saya ingat penyamaran saya dah cukup sempurna. Tak. Penyamaran awak sangat sempurna. Asalnya saya memang ingat awak lelaki. Kalau Irfan tak beritahu saya, mungkin sampai bila-bila saya ingat awak lelaki. Macam mana awak boleh tahu saya menyamar? Saya tak tahu yang awak menyamar. Tapi disebabkan Harry terkenal dan awak rapat dengan dia. Lagipun saya pernah dengar nama Mika sebelum ni. Rupanya penyamaran saya tak berkesan disebabkan Harry. Memang salah dia. Kalau bukan, siapa lagi? Awak cantik, comel. Tapi kenapa awak susah-susah nak menyamar jadi lelaki pula? Oh, saya tahu. Mesti sebab awak perempuan, Harry tak nak ajak awak pertarungan spin fighter ni. Betul kan? Apa awak cakap? Alah, tak perlu nafi. Saya boleh je faham. Tapi awak tahu saya ni memang pemurah orangnya. Kalau awak nak jadi anak murid saya tak kisah pun yang awak ni seorang perempuan. Saya mesti akan ajak awak sampai pakar spin fighter. Awak tak perlu ajar saya. Tak payah nak malulah. Mesti ada banyak benda yang awak tak faham. Kalau tak, kenapa menyamar untuk belajar secara rahsia? Saya menyamar bukan untuk belajar aja. Jadi murid saya taklah susah sangat. Awak nak belajar teknik apa? Biar saya ajar. Jangan risau. Saya ni penyabar orangnya. Kalau gagal pun saya takkan merungut. Sudahlah. Walaupun awak lembab, saya akan ajak awak sampai pandai. Macam mana? Menarik kan? Janganlah bongkak sangat. Kenapa awak marah pula? Awak belum pernah tengok kebolehan saya tapi dah mula berlagak. Biar saya tunjukkan kehebatan saya. Selamat datang ke arena Spin Fighter peringkat pemula. Perlawanan akan bermula. Aduh, saya ingat Dani cuma nak bertegur sebelum perlawanan. Tapi jadi macam ni pula. Perangai Dani ni memang selalu buat orang sakit hati. Tahu tak, saya tak pernah tengok Mika marah sampai macam tu. Tapi disebabkan Dani, kemarahan Mika dah dibangkitkan. Entah-entah akan buatkan perlawanan ni lebih menarik. Harap macam itulah. Seterusnya memperkenalkan peserta perlawanan kali ini. Dipersilakan Dani naik ke pentas. Dan lawannya pula adalah Mika. Baiklah Mika. Awak ni perempuan ke? Encik, bila kita nak mula? Baiklah, kedua-dua bersedia. Pertandingan dimulakan. Spin Fighter dilancarkan. Ya. Spin Fighter dilancarkan. Aurora Wings, cubalah rasakan kekuatan saya. Wah, dari awal lagi berhasil. Memang menarik. Dani, awak boleh. Hanya sebab awak perempuan, saya tak akan tunjuk belas kasihan saya. Aggie Stormbringer, guna teknik terbaik. Amor Collision! Sebab itulah saya kata awak belagak.
Awak langsung tak tahu kemampuan musuh. Aurora Wings! Guardian Wings! Mika memenangi perlawanan pertama. 1 berbalas Mika tu kosong. memang hebat. Patut pun dia juara. Apa tadi tu? Serangan istimewa? Apa sebenarnya yang berlaku tadi? Itulah serangan istimewa Spin Fighter Mika. Jadi apa yang berlaku? Pada waktu Aegis Stormbringer bertembung dengan Aurora Wings, bukan saja keluarkan tenaga serangannya, ia juga guna daya hentaman untuk pindahkan tenaga putaran lawannya kepada dirinya. Pindahkan tenaga putaran lawan kepada diri sendiri? Apa maksudnya tu? Awak masih tak tahu ke? Tenaga putaran Spin Fighter adalah sama dengan daya ketahanannya. Dengan kata lain, Aurora Wings menyerap tenaga putaran Aegis Stormbringer dan tingkatkan daya ketahanannya. Sekarang faham tak? Dengan cara tu baru saya faham. Kekuatan Mika memang luar biasa. Dani, awak tak boleh terburu-buru. Hei! Perlawanan belum tamat. Sekali lagi. Aish, Dani memang tak reti bersabar. Pusingan 2 akan dimulakan. Spin Fighter, dilancarkan! Spin Fighter dilancarkan. Aegis Stormbringer, jangan buang masa. Pelanggaran perisai berat. Aurora Wings! Guardian Wings! Teruskan. Ha? Mika menang 2-0. Mari Aurora Wings, jom pergi. Mika, tunggu. Awak berani tak bertarung dengan saya lagi? Tak kira berapa kali bertarung, awak takkan dapat kalahkan saya. Pertandingan awak berdua sudah pun selesai. Sila tinggalkan tempat ni dan jangan ganggu pertandingan seterusnya. Jom bertarung dekat tempat lain. Kat mana? Kita tengoklah nanti. Sinilah tempatnya. Wah, besarnya gelanggang ni. Woo! Dani, jadi awak selalu berlatih kat sini ke? Ini taman papan selaju keluarga saya. Bila dibuka, saya meluncur. Bila ditutup pula, saya gunakan untuk berlatih. Kalaulah dapat tinggal kat rumah awak. Dani, betul ke awak nak bersaing dengan saya kat sini? Betul tu. Gelanggang ni tempat saya sendiri. Bila-bila boleh guna untuk bertanding. Kenapa belum mula lagi? Kalau nak sekarang pun boleh. Saya ingat awak tak berani nak Awak lawan. cakap apa ni? Saya tak takutlah. Mika, sudahlah. Jangan bergaduh dengan Dani. Kan lebih baik kalau bertarung bersama. Dani, minta maaf pada Mika dan cepat selesaikan perkara ni. Tak nak. Saya Saya tak nak dia remehkan kekuatan saya ni. Spin Fighter.